So means kat sini user boleh tahulah, okay, unit kalau beli dua, okay, kat sini kita boleh kira secara total. Cuma untuk MKA yang original ni, dia tak ada bahagian unit punya total. So kalau nak, kena custom lah untuk original. Okay, begitu juga dengan yang lain lah. Macam contoh, okay, minimum, okay, kita set, okay, kalau A minimum 10, means RM5. So kita letaklah amount 10 tadi tu, unit. So dia akan kali dengan 5, so RM50. So means kalau mana-mana customer yang ambil barang A, dia beli minimum 10, so harga dia 5. Kalau kira dia beli 12 ke apa, so kena kira lah. Okay, harga macam tu minimum je set. Kalau 12 pun still RM5 lah, sebab minimum kan. Okay, so macam tu. Itu saja. Kira setting untuk item, unit and harga jual. So jumlah nanti dia akan total up berdasarkan harga jual kali dengan unit. Okay, so bila user play around, dia akan nampak untuk MKA original ni. Okay, ataupun satu lagi, kami boleh cadang, sebab kami pernah custom sebelum ni, iaitu MKA Business Kedai Buku. Sebab kat sini, kalau ikutkan MKA original kan, dia tak ada bahagian tetapan. Sebab yang ni user kena masukkan berdasarkan apa yang user tahu. Maksudnya info daripada luar, so user masukkan kat sini. So user key in saja mengikut unit dengan harga jual masing-masing. Okay, cuma kalau untuk lebih mudah, user boleh ambil this one, MKA Business Kedai Buku. Sebab kat sini dia ada bahagian tetapan. Okay, contoh kita masukkan detail yang sis bagi tadi tu ke dalam this product. Okay, this one kita tekan ni anggaran untuk kita punya product list. Okay, so kita nampak lah, okay, kita dah start. Okay, kalau combo 1 RM10 untuk A, kalau B RM37, kalau beli 2 RM70. Begitu juga dengan minimum, user set macam ni. So nanti dekat bahagian jualan, this one, so user boleh panggil berdasarkan drop down list. Maksud dia by drop down list punya function, user boleh panggil di tetapan yang kita set tadi. Cuma beza dia, dekat sini dia tak ada set price lah. Kalau nak, mungkin kena ambil another custom punya template lah kan. Ataupun nak set, kena nak adjust dekat this one pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena custom lah, ambil masa sikit lah untuk kami custom. Jadikan dia sebagai automatic generate mengikut tetapan. Okay, cuma sekarang sama juga macam tadi, dia punya flow dia, cuma beza dia yang ni kita dah tetapkan. Okay, dia ada berapa few function yang dalam this one lah. Kalau macam nama user nak abaikan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting adalah user key in berdasarkan item tadi. Okay, so panggil kat sini. Okay, harga kita boleh double check dekat tetapan. Okay, kalau 10 pieces minimum A berapa? Okay, kita double check. Okay, RM5. So kita pergi balik dekat jualan. So kita masukkan. So katakan this customer beli 10 unit, so RM5 lah.